Tadi aku dengar korang tanya kan, macam ni sistem High Council ni boleh survive selama ni. Untuk kita nak tahu macam mana benda tu boleh survive, kita kena tahu macam mana benda tu tercipta, betul? Tahun 1968. Masa tu macam budak masuk tempat ni. Datang di kampung, anak jantan. So surprise! Anak-anak jantan ni pun mula hidup berpuak-puak and cuba nak tunjuk telur siapa lagi besar. Daripada situ jadinya pergaduhan besar-besar kat tempat ni. And pergaduhan ni hanya terhenti selepas kematian Abdul Ghaffar bin Aziz, Rafizi bin Rashid, Mazi bin Maznan. Menyesal dengan kepahilangan masing-masing. So ketua-ketua puak ni sit down, jumpa, bincang, fikir macam mana cara nak bendung daripada pergaduhan ni jadi lagi. Daripada situ wujudnya High Council ni.